Aku paling benci kalau member lama datang, acoh-acoh kenal tauke. Ingat ni open house ke? Satu nasihat bila korang mula berniaga ni kan. Anggap je kawan korang sekarang ni dah meninggal, babe. Reality bro, bila kau susah, semua hilang weh. Posting kau dia skip macam nampak sampah masyarakat. Tapi bila member yang hebat, berduyun dia komen, like, dah macam kaki skodeng berlesen bro. Takut sangat nak support member berniaga, nak bagi satu like tu macam kena paksa sunat lagi sekali. Nanti dah senang barulah nak muncul. Oh, acoh kenal tauke. Oh, muka tak ada kemaluan weh. Bro, berniaga dengan member ni, servis nak tip-top, tapi harga nak macam kedai bapak dia weh. Deal dengan diorang ni special sikit. Ada tu beli sekarang, bayar, tunggu kiamat lah bro. Satu pengajaran bro, customer boleh jadi kawan, tapi kawan lama tu simpan je dalam album kenangan.